Assalamualaikum dan salam kenal. Anda sedang mendengarkan Karya Pesti, Ilmu Digital Podcast 5 minit setiap hari yang berkongsi tentang ilmu digital, tips freelancing, cara buat duit online serta bina bisnes yang bersistem. Saya Syiz Farahid merupakan podcaster yang mana saya adalah merupakan penulis digital dan pengasas Karya Besti. Misi saya ialah membantu anda membina kerjaya digital dengan menggunakan skill yang anda dah ada. Jom kita mulakan episod hari ini. Episod 4. Cara nak membina personal branding tanpa rasa pura-pura. Nak start buat personal branding tapi takut orang judge awak? Jadi podcast ini, episod 4 ini adalah sesuai untuk anda dengarkan. Bagaimana cara kita nak membina personal branding tanpa rasa pura-pura? Yang pertama sekali, anda perlu tahu adalah personal branding ini anda perlu konsisten. Konsisten, kongsikan nilai dan kisah-kisah yang memberi manfaat kepada pendengar ataupun kepada penonton yang menonton konten anda. Yang kedua adalah anda perlu jadi diri sendiri tapi versi yang confidence, yang lebih yakin. Macam mana kita nak lebih yakin? Ialah anda perlu kongsikan apa yang anda tahu, apa skill dan kemahiran yang anda ada, pengalaman yang anda tahu. Bila anda tahu, anda dah pro ataupun anda dah selalu buat, anda akan rasa lebih yakin untuk berkongsi berbanding dengan anda baru nak start buat. Okey, sebab bila anda baru nak start buat, anda akan rasa macam feel susah untuk anda kongsikan berbanding dengan perkara ataupun skill ataupun pengalaman ataupun apa sahaja perkara yang anda dah biasa buatkan, anda kongsikan, anda pasti akan tak rasa kekok. Itu adalah personal branding, okey, ataupun bahasa lain ialah persona, macam tu. Okey. Seterusnya adalah anda perlu kongsikan journey, bukan setakat hasil sahaja. Kongsikan journey. Yang menariknya apabila kita berada pada zaman social media ini, kita ada kelebihan untuk kita mendokumentasikan kita punya journey. Maksudnya dokumentasikan pengalaman kita, mendokumentasikan bagaimana kita bermula bisnes kita daripada scratch sampai kita boleh build up sistem bisnes kita yang lebih kepada bersistem. Bagaimana kita daripada kosong followers kepada 10,000 followers. Itu adalah journey. Itulah yang anda boleh ceritakan kepada followers anda dan itulah personal branding diri anda. Okey. Yang seterusnya adalah boleh mulakan, untuk mulakan personal branding ni anda boleh mulakan dengan satu topik plus satu skill dulu. Okay, sebagai contoh, katakan anda pandai menulis. Jadi anda fokus kepada sharing tentang penulisan. Bagaimana untuk orang biasa start belajar posting konten di social media. Bagaimana dengan kepakaran anda dalam bidang penulisan dapat membantu mereka yang memerlukan skill penulisan, terutama sekali penulisan di social media ataupun penulisan-penulisan yang mereka perlukan dari segi untuk mengimprove mereka punya bisnes. Okey, ini saya nak sharekan sendiri saya punya pengalaman, saya punya journey, bagaimana saya membina personal branding saya, terutama sebagai stage name saya sebagai Syiz Farahid katanya. Okey, saya sendiri bermula sebagai seorang blogger. Saya asal memang sebagai seorang blogger. Jadi orang kata kalau blogger ni dia memang menulis dah, so dalam bidang penulisan lah. Slowly saya start beralih arah kepada dunia content creator, yang mana daripada tu orang kata transition peredaran zaman lah kan, daripada kita dalam bidang penulisan kepada bidang kepada video making pula kan. So jadilah content creator dan saya masuklah ke dunia review. Lepas tu pula bila kita dah selalu review, kita dah selalu berjumpa dengan orang, pergi event sana sini, saya involvekan diri saya pula sebagai seorang social media manager. Nampak tak dari situ saya punya journey itu. Benda ni yang saya boleh kongsikan kerana benda ni lah yang saya buat. Inilah pengalaman yang saya lalui sepanjang beberapa tahun sebelum ni. Jadi
Jadi daripada selepas social media manager pula, saya daripada sebelum asalnya, sebab saya membina build up branding sendiri, iaitu Syiz Farahin, daripada seorang blogger dulu. Saya bukan guna nama Syiz Farahin, saya guna nama blog saya Aku Ain Kau Siapa. Dan selepas saya menjadi content creator, buat review, pergi event sana sini, barulah saya mengubah nama saya sebagai Syiz Farahin. Dan sekarang saya improve kepada business branding, dan karya Besti ini adalah one of digital asset dan juga business branding di bawah kelolaan saya lah. Dan saya ada beberapa lagi business branding digital asset yang saya uruskan. Nampak tak kat situ? Daripada kosong, macam mana kita membina kita punya branding. Semua orang start daripada zero. Dan the only thing yang boleh menyebabkan anda buat personal branding anda tak ada rasa macam pura-pura adalah bila anda jadi versi anda yang lebih confidence, jadi diri sendiri, versi yang paling confidence, okay? Dan kongsikan pengalaman anda sendiri, bukan pengalaman orang lain. Sebab kalau pengalaman anda tahu macam mana susahnya anda nak menjalankan sesuatu sehingga berjaya, kan? Kongsikan anda punya journey anda daripada scratch sampai sekarang di mana anda berada, okay? So, The Influencer in You. The Influencer in You ni adalah salah satu ebook yang mana saya galakkan anda untuk anda baca. Harganya tak sampai pun RM30, cuma RM19 sahaja. Basically, ebook The Influencer in You ni tentang apa? Ebook ini adalah ebook mudah, step by step, bagaimana anda membina personal branding anda dan boleh influence follower anda di social media. Menarik kan? Bukan RM30, cuma RM19 sahaja. The Influencer in You, itu adalah ebook pertama yang saya tulis. Okay, so kalau nak dapatkan, boleh tengok link dekat description. Okay, jadi setiap hari Jumaat juga kita akan release majalah Ilmu Digital Besti. Jadi untuk anda yang nak baca, it's free. Majalah Ilmu Digital Besti free. Boleh follow WhatsApp channel Ilmu Digital Besti, dan jika anda mahu mendapatkan koleksi produk digital keluaran karya Besti, anda boleh layari linktree.com/karyabesti ataupun boleh pergi ke Instagram rasmi Karya Besti. Jadi cukup sampai di sini sahaja podcast Karya Besti episod yang keempat. Jumpa anda di episod yang berikutnya. Take care.